Assalamualaikum. So, hari ni kita datang untuk buat pemeriksaan lah mengenai tanda harga barang kawalan lah. Ada simpan apa? Beras tepung. Ni tepung apa? Oh, you simpan macam ni You buka, letak dalam ni. Ini tepung apa? Tepung guni. Berapa kilo ni? Ini apa, guni juga? Guni juga. Berapa kilo? Ini 30 kilo. Ini minyak 3 je. Okay, so dekat sini saya nak tengok pula lah dengan tanda harga. Boleh tunjuk dekat saya. So kalau customer datang, dia akan tunjuk kat sini lah. Kalau dalam tu, dalam peti tu, semua ada kat dalam. ada kat dalam ni juga. I tekan semua. Maksudnya kalau customer datang kat sini, kena tengok dalam ni dulu, Akan bagi ni. baru beli kat sini. Okay, cuba you tunjuk ni lah, bendi ni. Bendi ni dikira macam mana? Jadi RM1. RM1. Cuba you tunjuk dalam ni. So ni kedai sudah berapa lama buka? Ni baru sebulan. Sebulan. Ini outlet yang keberapa? Outlet kedua. Outlet kedua. So Miss, benda-benda macam ni memang dah lama lah. Mana? Ada bendi. Kalau ini baru letak betul. Mesti dah ada dalam tu, dalam menu. Dah sekalikan. Sekalikan macam mana tu? Maksudnya dia tak boleh beli asing, dia satu set terus. Tak pasal alakat. Alakat tu harga dia? Harga. Harga tak ada, alakat harga tak ada. Okey. Dekat sistem ada. So Miss, kalau customer nak beli, dia kena buka sistem dulu. Ni lagi satu lah. Dah cikang. Harga dia? Okey. Ini baru. Ini dari produk ni. Produk baru sampai, tak kira dah baru sampai ke Dia sampai? apa ke, kena ada dulu. Dia macam ni cik. Kalau produk tu dah masuk market lah, dah masuk kedai, harga semestinya kena ada lah. Ada pun customer akan tahu lah. Kalau macam saya cakap tadi lah. Macam juga saya cakap tadi juga. Betul tak? Customer datang sini, dia tak tengok sistem dulu, dia order dulu. Saya kalau sebulan tu boleh terima lagi. Tapi outlet yang kedua tu yang saya tak boleh terima. Sebenarnya kita dah ada 7 lagi banyak. Kalau tengok kat sini cantik, tak ada masalah. Cumanya macam menu yang ada kat situ, ada lagi yang tak ada dalam ni. Harga dah betul dah. Macam ni lah, bagi tahu dekat orang yang hantar makanan ni, dia hantar tu lekatlah satu kat sini. Lagi mudah lah lekat kat atas ni ke. Itu lagi terbaik. Saya cakap ni benda yang terbaik untuk awak. Saya tengok kat sini tadi, yalah, nampak akak ni ada kat sini, dia tolong libas. Kalau dia tak ada tadi, saya tengok banyak berterbangan kat sini. Cuba teka apa? Lalat. Cik pun tahu lalat. So kat sini biasanya saya pergi kedai-kedai lain, inisiatif yang dia buat adalah dia letak kipas yang berpusing tu ke, ataupun perangkap lalat ke, ataupun dia letak kat sini signboard lalat tidak dilarang masuk. Lalat dilarang masuk. Lalat tak datang. Dia tak datang lah. Dia cuba kalau dia faham lah. Kalau dia faham.